Okey. Kita sambung kepada Diamond Step 4. Diamond Step 4 adalah bahasa dia macam mana lah. Trend bahasa saya adalah trend, bahasa saya adalah market melemah. Bahasa saya adalah market melemah. Bahasa dia adalah gagal membuat candle besar. Trend, okey, trend biasa gagal membuat candle besar, okey, ataupun trend lemah lah saya panggil. Sebab apa? Sebab kalau trend tu kuat, dia akan pump keluar satu CB. Kuat lah ni. Oi, kuat market semalam. Tiba-tiba dia keluar candle sell pacak. Okey. Tapi dia tak buat. Bila dia tak buat, lemah lah. Sebab tu bahasa saya adalah market melemah, kan. Kita cari dulu contoh. Okey, contoh kat sini adalah, contoh dekat sini, okey, faham. Yang pertama kita nak kena faham adalah trend. Trend itu adalah, ini trend biasa Ini trend biasa. Trend bermaksud adalah wujudnya 3 candle. 3 candle buy, buy, buy. 3 candle buy, buy, buy. Tapi kena belajarlah macam mana nak tengok trend tu. Dia nanti kan kalau dalam shadow, dalam malah aku nak cerita panjang-panjang lagi. Mudahkan je dulu. Ada 3 candle buy, maksud dia adalah trend biasa kita panggil. Jangan kau samakan dengan HST, jangan kau samakan dengan trend-trend yang lain. Kan kena belajar dalam jilid 1 pun ada bahagian belakang-belakang sikit, ada 5 jenis trend. Okey, ada 5 jenis trend. Kat sekarang ni kita bercerita tentang trend biasa. Okey, kau jangan kelirukan diri kau sendiri tu dengan HST lah, dengan HSH out lah, dengan sideways trend lah, dengan benda-benda lain. Fahamkan dulu trend biasa. Trend biasa adalah 3 candle. Asal wujud 3 candle buy, 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 trend buy. Asal wujud 3 candle sell, 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 3 trend sell. Ini dipanggil sebagai trend biasa. Okey, trend biasanya dia akan keluar satu candle besar. Trend buy dia akan keluar satu candle besar, buy. Jadi janganlah kau, kan, dia tak nak cerita. Sebab bila belajar TVST ni kau akan faham. Dia bukan faham, dia tak akanlah tanya soalan-soalan yang, bang, kenapa tiba-tiba candle besar, kenapa tiba-tiba keluar candle besar. Kau tak akan tanya soalan-soalan yang macam ni. Tapi kalau belajar benda-benda lain tu mungkinlah, ada news kot tadi, adalah macam-macam mitos dia lah, apa benda semua. Tapi kita faham, okey, trend buy dia akan keluar satu candle buy. So ini trend buy ni dia tak melemah. Dia tak lemah. Sebab apa? Sebab keluar candle buy. Ini candle satu trend, 1 2 3. Dia sempat buat trend sahaja. Dia sempat buat trend sell, tapi lepas itu lepas tu barulah disambung. Okey. Okey, fahamkan dulu. Yang ini, okey, yang ini kita kira 1 candle buy, 2 candle buy, 3 candle buy. Trend buy kan? Trend buy ini ada tak candle besar ke buy? Oh, tak ada. Tak ada. Okey, tak ada maksudnya trend buy ni dia melemah lah. Dia melemah ataupun dia tak kuat. Yang kita boleh katakan, inilah benda yang kita nak cari. Trend buy ni lemah. Sebab apa? Sebab dia tak keluar candle besar ke buy, bang. Itu je lah, kan? Okey, faham So, bila tidak wujud satu candle besar dalam trend, kita boleh ambil dia sebagai Diamond Step 4. Okey, Diamond Step 4. Contoh, kalau ke buy, DSB 4. Kalau ke sell, DSS 4. Jadi kat mana kita nak menanda? Macam biasa, kita menanda pada hujung dia. Pada hujung dia, kan, kalau DSB kat atas. Okey, kita belajar dulu. Ni kat atas. Kalau sell kita tanda dia dekat bawah. Contoh kat sini lah. Okey, ini contoh kita nak menanda. Tapi saya taklah kata yang ini adalah DSS 4. Okey, contoh je, contoh tanda, bukanlah DSS 4. Okey, kalau kita melihat kepada trend sahaja, kita akan jumpa banyak sangat trend biasa lah. Okey, kita ada trend sell, tak ada gak candle besar. Kita ada trend buy, tak ada gak candle besar. Kita ada trend sell, tak ada juga candle besar. So kita akan jadi
selaru tau. Kita akan jadi confused. Buat apa? Habis aku nak tanda dekat mana? Aku nak ambil yang mana? Walaupun benda tu sebenarnya kita akan belajar dalam bab seterusnya, iaitu kolerasi. Tapi yang paling penting adalah kita hilangkan dahulu confuse yang paling awal. Yang paling awal. Okey, contoh kita melihat kepada sini. Kita mencari satu market yang bergerak lurus macam ini. Bergerak lurus sebab dia buat sell kan. Market buat sell. Lepas tu barulah kita tengok ada tak trend sell. Macam tak ada sangat sebab ini doji Doji saya jarang kira. Tak ada. Saya tak ada nak kira lah. So kita tengok pula dekat sini. Market pergi perjalanan ke buy. Okay, perjalanan ke buy 1, 2, 3. Ada tak candle buy besar? Okay, macam mana kita nak tengok? Kita nak kira itu adalah candle besar ke buy. Yang pertama, candle besar CB. Kita kena tahulah CB tu saiz berapa pip. So korang kena kira lah. Contoh macam ini, candle HSJ volume. HSJ volume saiz dia berapa? Candle besar saiz dia berapa? Okey, saiz dia berapa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah senang je. Ini kau tengok besar ni, ini kau tengok besar ni, ini kau tengok besar ni. Ada tak satu candle yang lebih besar? Kan? Candle ni nak kata besar dengan yang ni lebih kurang sama je. So kita anggap tak adalah CB. Itu je lah cara yang paling mudah. Kan? Dekat sini satu candle buy. Ada tak satu candle yang lebih besar daripada candle-candle ini? Oh ada. Kan jelas besar. So kita anggap candle besar lah ni. Itu cara yang paling mudah lah. Cara yang paling tepat adalah kita nak kena kira lah volume berapa ni. So hafal lah. Hafal lah. Okay. Itu dah sudut macam mana nak tahu candle besar tu wujud tak wujud. Okay. Tapi apa yang kita nak mencari? Bentuk yang macam mana? Bentuk yang macam ni. Bentuk market yang berjalan terus ke buy je saja pada hari tu. Sebabnya biasanya market itu akan membentuk trend 1, trend 2, trend kan. Dia memang akan ada trend. Dia akan ada trend kat dalam dia. So jadi kita dah boleh tahu dah kalau market yang macam ni memang akan ada trend biasa. Dan kita tengok ada tak CB? Ada tak CB? Ada tak CB? Contoh macam tu. Kalau tak ada, kita akan anggap dia market melemah. Bahasa saya market melemah. Ataupun trend biasa tak berjaya membuat candle besar. Tak wujud candle besar dalam trend biasa. Ayat lebih kurang macam tu lah. Saya tak apa ingat Saya dah ingat Korang refer lah balik pada ebook yang ada tu. Okay. So itu contoh yang cantik sikit macam ni. Ini pun boleh juga saya pakai. Biasanya kalau saya tengok benda yang bertrend macam ni, benda yang jalan terus ni, saya akan tengok CB ada tak. CB tadi ini melemah. Ni market melemah ni. Okay. Boleh Cuma Diamond Step by Diamond Step 4 ni dia agak sebab dia satu, dia adalah yang nombor yang keempat dah. Kan kita ada F1, kita ada F2, kita ada F3. 3 dah kat situ. Lepas tu kita ada DS1, DS2, DS3, 6 dah kat situ. 6 dah kat situ. Jadi dia nombor yang ketujuh. Walaupun wujud Diamond Step Diamond Step sell, Diamond Step 4 kan, market melemah di SS4, contoh kita kata di SS4, tapi kita kena mencari 6 perkara yang lebih kuat daripada dia. Ada tak ada? Kalau ada, dia batal. Ini je lah masalah bila di S4 ni. Dia lebih pening sebab ada banyak benda lagi yang ada banyak panglima perang lain yang boleh lawan dia. Kalau di S1 tu senang. Dia cuma kalah dengan F1, F2, F3. Tak ada F1, F2, F3, dia terus menang. Ini yang ketujuh kot. Okay, faham So macam tu lah bentuk Diamond Step. Okay, tapi jangan risau. Sebenarnya adalah kaedah dia nanti yang saya akan ajar dalam bentuk setup. Cuma korang nak kena faham benda dia adalah seperti itu. Trend market buat sell. Lepas tu dalam trend sell ada tak candle besar? Okay, ni trend sell. Tapi ni tak ada lah. Ni bukanlah trend sangat pun. Inilah masalah dia. Kita cari satu contoh yang betul-betul cantik lah.
Betul-betul cantik sangat. Betul-betul cantik sangat. Ini dalam trend buy ada candle besar. So dia bukan DH4 kan. Ini dalam ini ada candle besar. Gitu je. Biasanya dia akan membentuk satu market yang macam ni lah. Kita boleh kata ibarat sideways lah. Sideways satu. Itu pun bab lain. Tak jumpa lah. Wah. Oh, payah kan? Payah nak cari. Wah, payahnya nak cari. Yang paling ada pun dekat sini je. Kan kita nampak market tu lemah je macam tu. Okey. Paling ada pun dekat situ. Tapi tak apa cantik sangat nak tunjuk. Pun yang paling ada pun dekat sini. Kan tapi adalah candle besar. Okey, tapi ni market melemah. Saya panggil market melemah. Yang ada pun dekat sini. Tapi dia tak ada trend pula. Dia tak ada 3 candle. Dia tak ada trend. 3 candle tu. Trend 3 candle. Ada bang tu kat belakang ni. Ada ni. Ni ada 1, 2, 3. Aku dah cakap kan, diamond step ni kalau kau nak cari, kau cari yang belakang-belakang. Zone waktu 2, 3 dan 4. Ini zone waktu 1 Tokyo. Walaupun ada, janganlah tengok yang situ. Kita lebih pada mencari yang dekat sini. 2, 3, 4 London, UO dan AUO. Okey, faham balik. Okey, so faham apa itu diamond step 4? Bila wujud trend biasa, trend biasa tu maknanya 3 candle buy ataupun 3 candle sell, tapi dia tak ada candle besar selepas dia. Fahamkan macam tu je lah bunda dia. Dia tak ada candle besar selepas dia. So nak marking dia, marking macam biasa je lah, tanda je lah. Kalau buy, tanda yang paling atas. Kalau sell, tanda yang paling bawah. Lepas tu boleh guna dia sebagai tempat menunggu. Kan kita dah ada arah daripada benda ni. Lepas tu kita tunggulah dekat situ. Tanda lain dan kita tunggulah dekat situ. Okay, faham? Sekian, terima kasih. DH5. Lepas ini adalah DH5 dan DH5 ni lah yang paling power sekali. Dia yang paling mudah. Dia lah yang paling power. Kalau kita kata ibarat macam ni lah, kalau lawan bola tu kan, lawan apa? Lawan tim tu confirm kalah ni. Contoh macam tu. Jadi saya akan hidekan video itu. Sekian, terima kasih. Saya akan buat, tapi saya akan hidekan video itu, unlisted kan, dan saya akan bagi kepada orang-orang yang tertentu sahaja yang setia belajar dengan saya dalam grup. Terima kasih. Bye-bye.